Okay. So now, guys, ini yang tapi saya tak boleh sebab tahun lepas pun kita tak tahu apa, kita kena buat eksperimen baru kita tahu. Yang ini saya pakai cadangan sebab saya nak mengajar korang kan. So saya kenalah bagi suggestion. Okay. Suggestion ni tak ada dalam exam. Yang ni saya buat je sebab kita nak jawab soalan seterusnya. Katakanlah, dia kata dekat situ, a solution W, let's say, larutan W saya bagi adalah copper to sulfate, CuSO4. Okay. Logam X, metal X adalah X. Kita buat magnesium. Ini tak ada dalam exam. Ni saya bagi cadangan. Sebab kita nak jawab soalan seterusnya. Number 2. And number 3, metal Y kan tadi? Metal Y, I bagi metal Y, I bagi argentum. Tak ada tindak balas. I bagi macam ni lah. Okay? So this is andaikan. So sekiranya begini guys, logam X, you tengok X campur dengan Y. X magnesium campur dengan CuSO4 because dia penyesaran. Can the reaction happen? Boleh tak tindak balas tersebut berlaku? Magnesium ni CEO. Boleh tak dia pecat budak intern copper? So, budak intern copper kan duduk bawah. Boleh ke tak boleh? Ada tak tindak balas? Boleh. So, that was a reaction. Yang mana you will be get MgSO4, magnesium sulfate, campur dengan copper yang awak telah sesarkan. So, you will be getting a brown solid deposited. So, tindak balas itu boleh berlaku. However, ni bukan Y ini W. However, if you have if you have Y, you ada Y, you plus with W, Y is the argentum, plus with mixed together with the copper to sulfate, can the reaction happen? Boleh tak tindak balas itu berlaku? Boleh tak kuprum disesarkan oleh argentum yang bawah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So there's no reaction. There's no changes of temperature. So that's why saya cakap, kalau you ada benda ni, you boleh tipu-tipulah. You boleh masukkanlah berdasarkan teori. Tapi sebab you tak ada benda ni, buat baru you dapat. Kalau tak dapat, memang masalah. Okay. I tak dapat bayang lah kalau tak dapat. Tapi tak apalah, dah dapat result pun tahun lepas kan. Okay, let's say lah, suhu awal. I buat suhu awal ni sama-sama 28.0, 28.0. Okay. Lah. Suhu 28 tu saya ambil andaian 28, 27 suhu temperature, room temperature. Okay. Lepas tu dekat X, suhu dia bertambah ke berkurang guys? Bila ada penyesaran, you know that this is exothermic. Jadi apabila exothermic, suhu persekitaran akan bertambah. So you tak boleh buat 27 berkurang endothermic. So let's say I letak 35.0. Boleh ke tak kalau I letak 35 je? Tak boleh. Satu titik perpuluhan, uniform throughout. Kosong. Dekat bawah ni ada perubahan tak? By right tak ada lah. 28.0. Sebab tak ada tindak balas kan. Patutnya tak ada. Tiba-tiba dapat ada tindak balas lah. Macam mana tu? So kena buat betul-betul lah. Okay. Lepas 35 tolak 28, berapa lah? 7 kan? 7.0. Ini pun tak boleh 7 je. You need to write 7.0. Sini 0.0. Walaupun dia kosong, kita kena tulis. Because every single thing is a mark. Adalah markah untuk anda. Okay. Done. Boleh? 7 markah. Korang mesti happy Oh, aku dah dapat 3 markah. Aku dah dapat 7. Oh, aku dah dapat 10 markah. Seronok tak? Kalau kita buat betul, seronoklah kita. Kalau kita buat salah, nangislah korang. 10 dah. Cari 5 lagi. Ini kira boleh dapat, dia dah kira sebagai A- dah untuk kertas 3. Sebab dah 10. A- lah, kertas 3. Saya selalu panggil sebab kertas 3 kan 15 markah. Kalau you dapat 10 per 15, you dah kira A- untuk paper 3. Maksudnya bertambah chance lah for us to get A- for the overall paper. It's help. So berdasarkan persamaan kimia seimbang tindak balas penyesaran logam X dengan W adalah seperti berikut.
Yang ni dia bagi tahu. Ni dia bagi idea kalau you tak dapat. Okay. So X tambah W SO4, you dapat W, maksudnya you sesarkan W ni keluar dan you akan dapat XSO4. Dia jadi garam baru. Sama lah macam kita buat tadi. Magnesium, copper SO4, cuprum akan disesarkan, W you keluarkan dan you akan dapat MgSO4. Dia dah bagi clue dekat sini. So kat sinilah you sepatutnya tahu. Okay, dia dah bagi. Ni dia bagi. Bukan saya suka-suka nak bagi tau. Soalan yang bagi. Saya tak suka-suka pun nak bagi. Saya kalau boleh tak nak bagi. Okay. So, lukis gambar Raja Tenaga bagi tindak balas tersebut. Energy level diagram guys. 2 markah. Oh, aku dah dapat 12 markah. Okay. Macam mana nak lukis ni? Turun tangga ke naik tangga? Turun tangga ke naik tangga? Yang pertama, of course, you should have the energy levels. Tenaga. Ataupun energy. Turun tangga ke naik tangga, oi? Turun tangga ke naik tangga, oi? Hello? Turun ke naik tangga? Serius lah naik tangga. Oh, dia terus tukar. Salah, cikgu. Turun tangga. Yang dekat bawah ni adalah perkembangan tindak balas ataupun the progress of reaction. Okay. So, you akan turun tangga sebab ni adalah exothermic. Persekitaran meningkat. So, mestilah kena turun tangga. So, you tulis macam ni. Kita pun turunlah kita punya tangga. Macam ni dan macam ni. Okay. Kat sini kena tulis apa? Kat sini kena tulislah X. Solid campur dengan WSO4 in aqueous state. Lepas tu you akan dapat apa? You will be getting the W solid state tambah dengan XSO4 in aqueous state. Gitu. Okay. Boleh tak? Dapat tak? Okay ah. Lepas tu apa? Delta H. Now, I have a question for you. Boleh tak you dapat delta H? Can you get delta H? Sure, tengok betul-betul. Boleh tak you dapat delta H? Okay. Apa formula kita? Q, perubahan Hubble, MC theta. M you dah boleh dapat lah. M, berapa jisim. So, maksudnya kita pakai 25, kita pakai 2 point, C. C apa berapa guys? C ni kita dah diberi lah. Dalam exam pun dia dah diberi. So, yang ini dah ada. Yang ni dah ada. Perubahan pun dah ada. Untuk X dah ada. Kita tinggal tengok je dekat sini. Dekat sini, 7. So, tinggal masukkan je. You all tinggal masukkan. So, apabila you dapat ni, awak kena ingat, delta H is equivalent to negative Q MC theta yang you dapat bagi N. Do you have this? Do you have numbers of mole? Ada tak number of mole? Ada ke tak? Tak ada. Jadi boleh dapat tak delta H? Boleh dapat tak delta H? Boleh ke dapat delta H? Boleh ke? Mana boleh? Tak ada. Oh, confident ada kan? Delta H sama dengan negatif. Dah tulis tu je. Aduh, alah cikgu. Saya ada 2 markah je guys. Sebab tu kat sini 2 markah je. Kalau kira dah bukan 2 markah. Yang tu dah 3 markah. Okay? Okay? So negatif je. It's sufficient for you to write negative. Sebab kita tak ada maklumat number of mole. Tak ada. Dia tak bagi tahu. So, tak payah. Cukup. Okay. So, ini selesai. Ada apa-apa soalan? Any questions? Dia lepas yang step yang tadi je. Lepas tu dah okay dah. Tak ada.
bandingkan perubahan suhu ataupun the temperature changes of mixture between metal X, logam X dengan larutan W with a solution W, logam Y dengan larutan W. Y tak jadi apa? X jadi. Okay. X tambah W, you dapat reaction lah. Y tambah W, tak ada tindak balas. Jadi, kau nak terangkan apa ni? What you want to explain? Bandingkan dulu. So, you bandingkan dulu, baru you jelaskan jawapan you. Okay, saya nak bandingkan apa? Bandingkan perubahan suhu. So, perubahan suhu campuran, mesti kena tulis campuran campuran logam X dan larutan W bukan perubahan, terdapat perubahan suhu campuran logam X dan logam W sebanyak berapa degree Celsius? Tadi 7 kan? 7 degree Celsius. Manakala tiada perubahan suhu logam Y dan larutan W. Dan ini satu markah. So in English, there's changes of temperature of mixture metal X and solution W about 7 degree Celsius, while no changes between metal Y, this one for the LP and solutions W. Okay, done. Satu markah. Sebab soalan seterusnya, they are asking you explain your answer. Kenapa tak ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Sebab apa? Kerana apa guys? Yang ni satu. Point yang kedua, ini kerana awak tinggal cakap je. Penyesaran berlaku, penyesaran tidak berlaku. Itu aja. Tindak balas berlaku, tindak balas tidak berlaku. Tapi cakap in a proper way lah. Ini kerana logam X menyesarkan logam X menyesarkan logam W dari larutan. Larutan apa tadi? WSO4. Dahlah, cukuplah. Manakala logam Y tidak sesarkan logam W dari larutannya. Itu saja. Kalau 3 markah, you tambahlah. So, tindak balas logam X menyesarkan logam W. Ini adalah tindak balas exothermic. Itu kalau 3 markah. Tapi sebab 2 markah, tak ada masalah. Tulis macam ni sahaja. So, in English, you can say metal X displace metal W from WSO4 solution, while metal Y doesn't. English dia senang sikit cakap it does not. Okay. Cantik. Boleh tak anak-anak? Okay ke guys? Macam ni je cikgu. Kalau you nak tulis, tambah sikit bagi cantik. So, tindak balas ini adalah exothermic bagi X dan W. Senang dah. 2.